Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah. Hari ini saya nak membentangkan tentang dalam subjek iaitu kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu, ESEB 4363. Dan ini adalah bagi sesi discussion 20%. Okey. Tanpa membuang masa, saya memilih tajuk cabaran dalam komunikasi, pengajaran bahasa Melayu dan cara mengatasinya. Satunya adalah perbezaan latar belakang pelajar. Perbezaan seperti yang kita tahu, sebagai seorang guru, mestilah kita dapat mengesan apakah yang menyebabkan cabaran yang berlaku. Salah satunya adalah cabaran latar belakang pelajar. Isunya pelajar datang dari pelbagai negeri dan latar belakang. Contohnya negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Sarawak, Pulau Pinang dan sebagainya. Mereka mempunyai adat dan budaya yang berbeza-beza. Dan kadang-kadang kita juga boleh mengesan dari segi dialek, cara percakapan dialek. Contohnya orang Kedah memanggil awak sebagai hang. Orang Kelantan memanggil awak sebagai mu. Orang Kuala Lumpur memanggil awak sebagai awak atau kamu. Dan orang Sarawak memanggil awak ataupun saya, memanggil saya, menyebut saya adalah sebagai kami. Itu adalah salah satu dialek yang berbeza-beza. Dan seterusnya adalah kesannya tahap kefahaman terhadap bahasa Melayu tidak seimbang. Contohnya pelajar Sabah atau Sarawak mungkin menggunakan loghat tempatan yang berbeza seperti saya katakan tadi. Dan cadangan guru boleh menggunakan pendekatan visual dan aktiviti berkumpulan untuk menseimbangkan pemahaman. Contohnya di dalam sesebuah pembentangan, sebuah kelas, apabila para pelajar yang berbilang kaum, yang berbilang bangsa yang terdiri pada pelbagai negeri menggunakan dialek masing-masing. Jadi para pensyarah atau guru boleh menggunakan visual ataupun gambar untuk memahamkan mereka. Selain itu juga adalah tahap penguasaan bahasa yang lemah. Isunya adalah ada pelajar tidak fasih atau lemah dalam berbahasa Melayu ataupun berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadinya kesannya sukar memahami arahan yang diberikan oleh guru dalam menyiapkan sesuatu tugasan ataupun assignment ataupun latihan yang diberikan. Jadi secara tak langsung kesannya mereka tidak dapat menyiapkan assignment itu dengan sebaik mungkin, dan kesannya juga akan menurunkan markah jika sesuatu tugasan yang diberikan itu mempunyai markah. Dan contohnya gagal membina ayat mudah dengan struktur tata bahasa yang betul. Cadangan guru perlu memberikan latihan bertahap dan pujian kecil untuk membina keyakinan kepada para pelajar. Contohnya seorang guru akan memberikan latihan dalam bahasa Melayu, contohnya membina ayat, ataupun meminta para murid menyatakan sama ada ayat tersebut betul atau tidak. Contoh nombor 1A, Ali pergi ke sekolah menaiki bas. Adakah ayat itu betul? Jadi guru boleh meminta para murid atau para pelajar menyatakan sama ada ianya betul atau tidak. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik. Pelajar terbiasa menggunakan campuran bahasa Melayu bercampur dengan Inggeris. Kebanyakan yang kita sedia maklum, sama ada di rumah atau di luar, sama ada guru atau para pelajar, seringkali menggunakan bahasa yang bercampur. Contohnya I use, saya menggunakan. Mereka mencampur adukkan, iaitu I itu saya use, saya menggunakan. Maksudnya campuran itu akan menyebabkan bahasa itu telah boleh merosakkan bahasa itu sendiri. Kesannya ganggu kesucian dan struktur bahasa Melayu sebenar. Sepatutnya bahasa Melayu di dalam sesuatu ayat hendaklah menggunakan bahasa Melayu sahaja dan tidak boleh dicampur dengan bahasa yang lain. Contohnya, saya tidak dapat hantar assignment sebab lain problem. Contoh ayat yang betul adalah saya tidak dapat menghantar tugasan kerana rangkaian mempunyai masalah. Lain problem tu kita tukarkan kepada rangkaian yang bermasalah. Itu yang sepatutnya.
Dan cadangan, guru perlu tegas dalam penggunaan bahasa Melayu standard di dalam kelas. Ianya adalah bagi membolehkan para pelajar ni akan berdisiplin dalam menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Dan seterusnya adalah sikap pelajar yang kurang minat. Pelajar anggap bahasa Melayu ni tidak penting dalam hidup mereka dan membosankan. Kesannya kurang tumpuan dan interaksi dalam kelas. Kebanyakan yang kita sedia maklum, bahasa Melayu ni bahasa yang sangat indah, unik dan mempunyai pelbagai orang kata visi. Bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden, bahasa Melayu pasar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang para murid yang tidak faham dan lemah, dia kurang berminat juga di dalam